Okay, hari ni ada projek sikit untuk si purple ni, Avantis purple ni. Okay, saya nak tukar ini cover ni. Ini nak pergi warna chrome, ini nak tukar dengan ini cover ni, kotak angin ni. Ini pun nak tukar warna smoke. Ini original lah, original. Okay, kita nak masuknya ni. Okay, ni dah beli, barang dah sampai hari ni. Ini kotak angin smoke punya, di jenis smoke punya. Okay. Okay, ini jenis smoke kita nak tukar. Lepas tu cover ni, cover kipas ni kita nak masuk yang warna ni lah, warna chrome ni. Bukan chrome lah, clear ni. Pasang sini. Ni dia satu set lah, dia satu set dengan kipas ni. Tapi kipas ni macam kurang cantik. Kita beli yang warna ni. Ini asing lah. Ini agak asing. Ni satu set. Satu set dengan yang ni. Jadi kita tak pakai yang ni. Kita pakai yang ni. Okay, lepas tu inilah dia punya penutup angin tu ni. Ini nak tukar. Ni dapat lawa sikit dengan yang ni, yang jenis peluru ni. Lepas tu cover nut ni lah. Ini nut macam ni. Nut macam ni. Okay, kita pasang dulu. Dah, nanti kita tengok hasil dia macam mana. Nanti kita sambung. Okay, dah selesai pasang. Okay, ini dah, kita dah masuk yang ni lah, yang clear. Ke kipas pun kita dah masuk yang gold. Ni cover nut lah. Cover nut ni okey jugalah, cover nut ni dah masuk. Ini pun dah pasang. Baru nampak kemas sikit lah. Tapi mungkin dia, color dia ni mungkin tak tahan lama. Ini pun kita dah tukar quarter punya. Sebelah sini. Okay, ini pun kita dah tukar. Ini jenis smoke lah. Kita masuk smoke. Okay. Inilah hasil dia. Budak petang main bola macam ni. Okay, kita cuba try ya, tengok. Inilah hasil dia. Macam geng, lawa ke tak lawa? Ni Asus dia. Dah siap pasang, selesai. Tuan nak jatuh tu. Dia pandai. Bisa. Jangan. Dah buka, jangan buka. Buka je lah.